Malam ni aku kena tidur luar. Entahlah, aku tak tahu apa salah aku, tapi aku tidur luar ni tak macam korang lah. Aku tidur kat studio kot. Aku dah prepare semua benda. Ini TV yang aku baru angkat, 43 inci, cukup lah kan. Janji aku boleh tengok Netflix. Tapi bila aku buka direct sound dia, tak syok. Then aku angkat ni sekali, Edifier speaker S355dB. Dia datang sekali dengan 8 inch wireless subwoofer terus. Masa sampai besar gila kotak dia. Yelah, ada subwoofer sekali kan. And ini speaker dia, desainnya aku ambil walnut finish. Untuk main speaker kan, size dia lebih kurang M90 je. Cuma dia kontot sikit. Dekat active speaker ada 3 knob, dan dekat belakang ada beberapa jenis connection lah. Yang bagus ada HDMI ARC, so aku boleh connect speaker ni ke TV. Dan control volume speaker just guna remote TV saja. So speaker ni memang aku akan letak dekat TV lah, dekat studio aku. Planningnya aku nak main konsol dan layan Netflix. Lagi best kalau ada subwoofer kan. Nah, dia bagi subwoofer sekali, wireless pula tu. Aku macam pelik juga kan, wireless subwoofer, macam mana benda ni connect? Subwoofer ni dia connect auto. Once aku turn on both speaker dan subwoofer, dia terus connect je. Lepas tu aku test, delay aku tak perasan langsung. Even wireless pun, timing antara subwoofer dengan main speaker tepat je aku rasa. Yang baiknya bila wireless aku boleh letak kat mana-mana yang aku suka. Best kan? So audio quality macam mana? 150ms total output power untuk main speaker dan 70W untuk subwoofer. Sound dia kalau guna bilik yang tak besar sangat memang syok gila dengar. Korang dengar ni. Some double trusting fool like you. Oh, Ali. Dia punya treble clean and clear. Bass dia pun tak melampau. Kalau aku tak puas hati dengan sound, aku always boleh tambah dengan tolak dekat knob kat tepi ni. Ataupun boleh guna Edifier Connect app. And bilik merajuk aku dah nak siap. Tinggal konsol game je, tak beli lagi. Korang boleh suggest kat bawah tak? Aku patut beli PS ke, Xbox ke, Switch tu?